Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih pada cikgu pengurusi majlis, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah mudah-mudahannya. InsyaAllah pada pagi ini kita akan membicarakan satu tajuk yang selalu menjadi bahan ataupun menjadi perkara yang selalu disebut oleh kita. Asal sakit aja saka. Asal saka aja orang sakit. Jadi sikit-sikit saka, sikit-sikit saka. Cara mudah hari ni kalau nak trace penyakit, dia katanya saka. Maka kita pun berubatlah macam-macam saka. Macam-macam benda. Jadi jangan cepat sangat menuduh penyakit yang dihidapi oleh kita berpunca daripada saka. Kerana saka ni benda syirik. Saka ni benda khurafat. Bila kita kata bahawa keturunan kita ada saka, maka kita telah menuduh tok nenek kita, keturunan kita sudah syirik. Jadi bila kita dah kata mereka tu syirik, mati dalam keadaan depan sikit tak kuat ke? Tak kuat, minta technician tolong ejah. Ni dah rapat pulang sana mulut ni. Minta technician masjid bagi kuat sikit. Baik. Jadi bila kita tuduh tok nenek kita memelihara saka, dan saka tu sekarang dah bertukar kepada kita, maka kita telah pun mengatakan bahawa tok nenek kita itu syirik. Dan syirik ini satu dosa. Kalau mati pun tak taubat, dosanya tidak akan diampun oleh Allah di hari kiamat. Inna syirka la zulmun azim. Jadi kalau dah dosa tak diampun, buat apa lagi tuan-tuan ziarah kubur tok nenek? Tak payahlah baca Yasin lah. Tak payahlah buat kenduri arwah lah. Tak payahlah pergi kubur. Sebab dah tok nenek mati ke syirik. Buat apa lagi pergi? Sebab itu saya katakan tadi, jangan cepat sangat bila sakit kita kata saka. Bila sakit kita percaya cakap bomoh, kita kata awak ni saka. Maka kita pun dah percaya. Dan bila percaya, kita telah menuduh tok nenek kita memelihara hantu, memelihara jin dan diwariskan kepada kita. Maka bila kita dah menuduh tok nenek kita syirik, maka hukumnya berdosa lah. Tak betul ke tak betul tok nenek kita bela. Jadi tugas syaitan ini, tugas iblis ini ialah untuk menyesatkan kita, dan tugasnya juga ialah untuk memutuskan hubungan rahim, hubungan silaturahim. Bila kita dah tuduh tok nenek kita bela hantu raya, maknanya kita dah menuduh mereka tanpa usul periksa, dan kita telah memutuskan hubungan rahim. Ya, memutuskan dengan menuduh perkara yang bukan-bukan. Maka itu telah menjadi satu kejayaan bagi jin, bagi syaitan. Jadi tujuan kita buat kuliah pada pagi ini tajuk saka untuk menjelaskan kepada kita duduk perkara sebenarnya, bagaimana yang dikatakan saka, bagaimana yang dikatakan tidak saka. Jangan cepat menuduh saka, kejap-kejap saka. Asal tak boleh tidur malam, saka. Ya, kita tuduh tok nenek kita bela hantu. Bila kita tuduh mereka bela hantu, maknanya kita dah tuduh mereka buat syirik pada Allah. Syirik ni dosa tak diampunkan oleh Allah. Yang ni yang kita kena jelaskan supaya kita tidak menuduh yang bukan-bukan terhadap orang yang telah meninggal dunia. Baik, yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan saka?
Saka ialah jin yang telah berada dalam tubuh manusia yang sudah sekian lama, yang memang duduk dalam badan manusia tu telah sekian lama dijadikan rumah tangganya, dan sehinggalah sebati dengan diri orang itu. Bila sebati sampailah kadang-kadang orang tu dah mati pun nampak macam masih hidup, sebab dah terlalu lama duduk dalam badan. Sampai mati pun nampak masih lagi macam hidup. Mata bergerak, kita tengok makannya lalu, tapi badan dah busuk, badan dah kurus kering, tapi kita tengok potensi makan dia menyelerakan. Kadang-kadang siang ni tidur, tengah-tengah malam dia bangun duduk cokong elok je. Jadi yang ini dipanggil dah sebati dengan tuan punya badan itu. Jadi saka ini sebenarnya ialah jin yang dibelah, jin yang dijadikan sebagai kawan, yang dijadikan sebagai warisan, yang dijadikan sebagai pembantu. Dan saka ini berlaku dengan cara sedar atau tidak sedar. Dia telah mewarisi dan diwarisi. Ada jenis saka yang sedar. Dia sedar yang dia ada saka. Macam mana dia boleh sedar yang dia ada saka? Bila opah dia, bila mak dia, bila tok wan dia sendiri mengatakan bahawa aku dah nak mati, aku dah tak sanggup nak bela, sekarang kamulah pula tugas kamu bela. Maknanya orang tadi pun sedar yang dia ambil. Kadang dia ambil keris. Keris ni kamu kena perasap tiap-tiap malam Jumaat. Kadang-kadang dia ambil cocok sanggul. Ya, bagi orang perempuan selalunya cocok sanggul, orang tua-tua dulu. Bagi orang lelaki selalunya keris ataupun barangan-barangan lama. Ya, selalunya keris lah. Selain daripada barangan lama ni, barangan antik. Itu jenis saka yang dia sedar yang dia ada saka. Jenis yang kedua ialah dia tidak sedar yang dia ada saka. Dia tak sedar, dia tak tahu yang dia mewarisi. Tiba-tiba je dia sakit, tiba-tiba je dia boleh ngubah orang, tiba-tiba je dia pandai bersilat. Yang ni jenis yang tak sedar. Jadi macam mana dia dapat saka sedangkan dia tidak sedar? Jadi saka ini selalunya datang ketika dia mimpi. Dia tak tahu alamat mimpi itu, lalu dia bermimpi. Dan selalunya mimpi dalam bentuk saka, mewarisi saka. Mimpinya ialah mimpi menyusukan budak kecil. Ya, mimpi menyusukan budak kecil, bukan dengan susu botol, dengan badan dia lah, dengan susu badan. Dipeluknya budak tu dengan kasih sayang, dibaginya susu dalam mimpi. Maka secara tak langsung dia telah pun mewarisi saka tanpa dia sedar. Okey. Ataupun kadang-kadang dalam mimpi dia mendapat doa, mentera, jampi, dan dibacanya, diikutnya jampi dan mentera dalam mimpi itu. Jadi itu akhirnya dia tak perasan yang dia tu ada saka. Dia ingat dia tak ada anak, dia menyusukan budak, dia kata tak lama lagi aku dapat anak lah. Dah mimpi menyusu budak. Jadi dia seronok dengan mimpi itu. Padahal mimpi itu memberi maksud dia telah pun menerima saka daripada keturunan dia dalam bentuk mimpi. Jadi ini dua jenis bagaimana saka itu mendampingi kita. Satu, kita sedar, kita masa hidup dia kita terima, kita jamu dia makan. Selalu kita jamu makan dengan beretik, selalu kita jamu makan dengan darah, selalu kita jamu makan dengan perasap kemian. Bagi orang perempuan selalunya dihisap darahnya di bahagian kaki misalnya. Dan ada saka yang membenarkan dirinya disetubuhi oleh saka itu.
sebagai tanda pertukaran geran, tukar nama. Dia tak payah pergi JPJ tukar nama. Pertukarannya hanya tidur dengan jin bersetubuh dengan dia, maka dia pun jadi tuan kepada jin yang bersetubuh dengan dia. Dan setengah saya katakan tadi, yang kedua ialah dalam bentuk yang kita tak tahu kita ni ada saka. Dia datang dalam bentuk mimpi, dia datang dalam bentuk sakit, dia datang dalam bentuk kita boleh ngubah orang. Tiba-tiba je kita boleh ngubah orang, tiba-tiba je kita boleh jadi bidan. Padahal kita bukannya belajar ilmu kebidanan. Kita tengok orang bersalin pun takut, kita pun takut bersalin. Tiba-tiba kita jadi bidan, boleh nguruk orang, pandai nguruk, pandai apa semua. Maknanya kita dah dapat saka. Jadi itu cara bagaimana saka itu berubah ataupun bertukar. Baik, saka ini wujud apabila nenek moyang kita yang dahulu-dahulu mempelajari ilmu tertentu menggunakan jin, membabitkan jin, selain berdamping dengan jin. Maka apabila tuan punya jin tadi meninggal dunia, jinnya masih belum meninggal dunia. Sebab jin itu umurnya panjang. Memang Allah panjangkan umur jin, umur syaitan, melebihi panjang manusia. Ada yang 1000 tahun, ada 500 tahun, ada yang lebih 1000 tahun. Sebab itu dalam hadis-hadis menceritakan tentang rupa paras jin. Ada jin yang dah terlalu tua sehinggalah dagunya dah sampai ke lantai, bongkoknya sampai ke lantai dah dagunya. Maknanya dah tua, melengkung badan tu, bongkok dagunya dah sampai ke lantai. Tuanya, hidupnya, panjangnya umur. Jadi bila dia buat perjanjian dengan jin tadi, tuan punya jin tadi meninggal, pemilik dia tuan tadi meninggal, jin tadi masih lagi hidup. Dan bila ada perjanjian dengan tuan tadi, maka dia nak supaya dia diwarisi, maka datanglah kepadanya untuk mendampingi keturunan tuan dia itu. Nanti kita akan belajar bagaimanakah keturunan-keturunan yang dipilih mendampingi jin tersebut. Bukan semua anak cucu dapat saka. Dia ada kategori-kategori dia yang tertentu untuk dapatkan jin ini. Dia bukan semua orang boleh dapat. Dia ada jenis anak-anak, jenis cucu cicit yang tertentu. Baik. Saka terbahagi kepada beberapa bahagian. Saka terbahagi kepada beberapa bahagian. Pertama, saka perubatan. Bila dia memilih jin yang digunakan untuk mengubah orang, maka dia pun jadi bomo, dia jadi pengamal perubatan. Maka orang yang berubat menggunakan saka jin, cara dia tuan-tuan nak kenal ialah ketika dia mengubat, dia menurun. Dia menurun, itulah orang yang mempunyai saka dalam perubatan. Jadi segala benda yang dia menurun itu jin yang beritahu pada dia. Orang ni sakit apa, siapa buat, ubatnya macam mana. Jadi dalam menurun tu dia dapat tahu. Sebab jin dah masuk dalam badan dia, maka jin tadi mengkabarkan pada kita apa penyakit dan sebagainya. Itu saka perubatan. Bila mati bomo tadi yang menggunakan jin tadi, maka jin tadi akan beralih kepada anak dia atau cucu dia pula. Dan cucunya yang tak pernah belajar jadi bomo, tiba-tiba boleh mengubah orang. Dia pun boleh menurun sekali pula. Sebab jin tadi telah bertukar kepada dia. Ini dipanggil saka perubatan. Dan paling mudah saya katakan tadi, nak mengenal saka perubatan, dia ialah apabila mengubat, dia menurun. Menurun betul-betul ya, bukan buat-buat menurun. Sebab ada bomo yang buat-buat menurun. Artompen nama dia. Itu cerita Doremi tu. Dia bukan menurun, dia buat gede, dia bukan menurun.
Pulut kuning dia pas kat belakang. Ayam golek dia pasing kat belakang. Pi Ramli duk tunggu kat belakang. Itu pun bohong. Bomoh macam tu bohong. Tuan-tuan nak tahu dia bohong ataupun tidak, senang je tuan-tuan cubit dia. Waktu dia tengah menurun, tuan-tuan cubit dia. Kalau kata aduh sakit, confirm bohong. Tapi kalau dia tengah menurun, dia tak sedar, dengan telur dia makan. Ada bomoh yang makan telur. Telur yang kampung dengan taik-taik tu dia makan sekali. Dengan taik-taik ayam tu dia makan sekali. Telur yang kampung prak telan. Nak apa dia tanya? Ni confirm dia guna sakah. Selain daripada perubatan dia yang menggunakan semua peralatan yang sejenis warna. Perubatan dia menggunakan warna sejenis je. Kain kuning, baju kuning, kelambu kuning, lilin kuning, semua kuning. Maka itu adalah perubatan yang menggunakan sakah. Yang kedua, saka jenis silat. Ya, saka silat yang dipakai oleh orang-orang yang mengamalkan ilmu persilatan. Yang mengamalkan ilmu persilatan. Maka di dalam ilmu persilatan tadi dia menggunakan jin untuk menimbulkan kegerunan pada orang. Maka jin saka ini bila dia damping, kadang-kadang dia takluk, kadang-kadang dia kebal, kadang-kadang dia tak luka. Jadi menimbulkan kehairanan pada masyarakat. Akhirnya masyarakat pun sibuk nak belajar ilmu persilatan daripada dia. Padahal dia bukan kebal, dia bukan hebat, tapi kerana dia memelihara saka, dia lumur minyak